Nice. Sekarang ni kita berada di Pantai Seri 7 yang berdekatan dengan Tupat. So kita nak rasa aiskrim kelapa dekat gerai nombor 7 yang Abella pernah pergi sebelum ni. Jom kita tengok. Free. Air kelapa ori free. Dia bagi free je untuk kita minum. Mari kita pergi Pantai Genting pula. Kita makan dekat sana. Banyak aiskrim dia. Tadi kita beli aiskrim tadi dekat Pantai Seri 7. So kita nak lepak di Pantai Genting dan kita makan aiskrim dekat sini. Dekat sini memang ramai sikit orang lah. Aiskrim pun ada jual dekat sini. Dapat aku aiskrim ni dia lain sikit rasa daripada aiskrim Baba. Tapi still sedap lah. Irisan air kelapa dia. Isi kelapa ni memang sedap bila makan aiskrim.